Salam sejahtera semua. Saya Bok Shirlyn dan pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk yang amat relevan dengan kita sebagai bakal pendidik, iaitu jenis-jenis penyampaian awam dan ciri-ciri pengucapan awam yang profesional dan beretika. Izinkan saya bermula dengan satu soalan. Pernahkah anda berasa stres atau takut sebelum bercakap di hadapan orang ramai? Ya, saya rasa hampir semua kita pernah mengalaminya. Malah, kajian menunjukkan bahawa 70% daripada kejayaan kerjaya seseorang individu bergantung kepada kemahiran komunikasi mereka. Ini bermakna kemahiran berucap bukan sekadar satu kelebihan. Ia adalah keperluan. Berikut adalah kandungan yang akan saya bentangkan hari ini. Yang pertama, definisi penyampaian awam. Kedua, jenis-jenis penyampaian awam. Ketiga, ciri-ciri pengucapan profesional dan penyampaian beretika. Akhir sekali ialah rumusan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan penyampaian awam. Menurut Stephen E. Lucas, dalam bukunya The Art of Public Speaking, penyampaian awam ialah proses penyampaian maklumat, pendapat atau hujah secara lisan kepada khalayak dengan tujuan untuk memaklumkan, memujuk atau menghiburkan. Ini bermakna setiap kali kita berdiri di hadapan audiens, sama ada untuk mengajar, memujuk atau menghiburkan, kita sedang melakukan penyampaian awam. Sebagai bakal guru, ini adalah kemahiran yang kita akan gunakan setiap hari dalam kelas. Perhatikan statistik ini. Kajian Merabian pada 1971 mendapati bahawa 93% daripada persepsi audiens terhadap kita adalah berdasarkan cara kita menyampaikan, bukan hanya apa yang kita katakan. Jadi, cara kita bercakap adalah sama pentingnya dengan isi yang kita sampaikan. Terdapat 6 jenis utama penyampaian awam yang dikenal pasti oleh Lucas dan De Vito. Yang pertama ialah bermaklumat. Kedua ialah memujuk, seremonial, motivasi, pengacaraan iaitu MC, dan akhir sekali debat atau forum. Marilah kita teliti setiap satu dengan lebih mendalam. Jenis pertama ialah penyampaian bermaklumat atau dalam bahasa Inggeris, informative speaking. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan maklumat, fakta atau pengetahuan baharu kepada audiens. Ciri-cirinya termaksudlah objektif dan neutral, fakta disokong bukti, tersusun secara logik, dan bahasa yang mudah difahami. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah kuliah pensyarah. Selain itu, terdapat taklimat bagi perhimpunan sekolah dan pembentangan laporan penyelidikan. Malah, pembentangan yang saya lakukan hari ini pun adalah contoh penyampaian bermaklumat. Jenis kedua ialah penyampaian memujuk, iaitu persuasive speaking.
Penyampaian ini bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap atau tindakan audiens. Ahli falsafah Greek, Aristotle, semasa 350 sebelum Masihi, telah mengenal pasti 3 strategi utama penyampaian memujuk. Yang pertama iaitu ethos. Inilah credibility dan integriti penyampai. Yang kedua adalah logos, iaitu logik, fakta dan hujah yang kukuh. Ketiga ialah pathos, iaitu sentuhan emosi yang menggerakkan hati audiens. 3 elemen ini masih relevan hingga hari ini. Contoh penyampaian memujuk dalam konteks kita ialah ucapan kempen, ceramah kesedaran dan sesi motivasi pelajar. Seterusnya, mari kita lihat 4 jenis lagi secara lebih ringkas. Jenis ketiga ialah penyampaian seremonial atau khas. Ini adalah ucapan untuk majlis-majlis istimewa seperti perasmian, graduasi atau perkahwinan. Cirinya ialah penuh penghormatan, pujian dan ucapan tanya. Bahasa yang digunakan lebih formal dan bersifat meraihkan. Jenis keempat ialah penyampaian motivasi dan inspirasi. Tujuannya adalah untuk memberi semangat dan dorongan kepada audiens. Cirinya ialah emosional, kisah peribadi dan bahasa yang positif. Contoh yang paling popular hari ini adalah TED Talks, iaitu pembentangan yang singkat tetapi penuh inspirasi. Sebagai guru, kita pun perlu mahir dalam penyampaian jenis ini untuk memotivasikan pelajar kita. Jenis kelima ialah pengacaraan atau MC. MC bukan sekadar baca skrip. Seorang MC yang baik perlu responsif, tepat masa dan mampu mengendalikan situasi. Tidak dijangka dengan tenang. Contohnya ialah pengacara convocation, majlis korporat dan program sukan sekolah. Jenis keenam ialah debat dan forum. Jenis ini memerlukan kemahiran berfikiran kritis yang tinggi. Penyampai perlu mempertahankan pendirian mereka dengan fakta, logik dan hujah yang kukuh. Contohnya, debat antara sekolah, forum perdana di televisyen. Sekarang, kita beralih kepada bahagian kedua pembentangan saya, iaitu ciri-ciri pengucapan awam yang profesional dan beretika. Berdasarkan model yang saya adaptasi daripada Lucas dan De Vito, terdapat 5 tunjang utama yang menentukan kualiti seorang penyampai awam. 5 tunjang ini adalah A. Kandungan, B. Penyampaian, C. Etika, D. Keyakinan dan E. Interaksi. Marilah kita teliti setiap tunjang ini. Tunjang A. Kandungan. Kandungan yang berkualiti adalah asas kepada pengucapan awam yang berkesan. Pertama, fakta mestilah tepat dan disahkan melalui sumber yang sahih, bukan sekadar kata orang. Sebagai pendidik, kita bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan maklumat yang salah. Kedua, struktur mesti logik. Setiap pembentangan perlu ada pengendalan yang menarik, isi yang jelas dan tersusun, serta penutup yang meninggalkan kesan. Ketiga, kandungan perlu relevan dengan audiens. Apa yang sesuai untuk pelajar tahun 1 mungkin tidak sesuai untuk pelajar tahun 6.
kita perlu tahu siapa audiens kita. Keempat, dan ini yang paling penting, kandungan perlu menunjukkan pemikiran kritis. Bukan sekadar menyenaraikan fakta, tetapi menganalisis, menilai dan menghubungkaitkan maklumat. Tunjang B, penyampaian. Sebutan dan intonasi perlu jelas. Elakkan bercakap terlalu laju atau terlalu perlahan. Gunakan jeda strategik untuk memberi masa audiens memproses maklumat. Seterusnya ialah bahasa badan. Kontak mata dengan audiens, bukan dengan skrin. Postur tegak menunjukkan keyakinan. Gerak isyarat tangan yang natural membantu menyokong isi ucapan. Di samping itu, kawalan masa adalah kritikal. Masa yang diberikan mestilah diuruskan dengan bijak. Selain itu, terdapat penggunaan visual. Slide atau infografik menyokong ucapan, bukan menggantikannya. Tunjang C, etika dan integriti. Ini adalah tunjang yang paling asas dan tidak boleh dikompromikan. Seorang penyampai awam yang beretika mesti jujur dalam fakta yang disampaikan. Tidak plagiat, tidak memutar fakta untuk kepentingan sendiri. Kita juga perlu menghormati kepelbagaian audiens yang berbeza agama, budaya dan latar belakang. Penggunaan bahasa yang sensitif dan inklusif adalah tanggungjawab kita. Selain itu, kita patutlah memberikan kredit kepada sumber rujukan. Tunjang D, keyakinan dan profesionalisme. Keyakinan tidak datang semula jadi. Ia adalah hasil daripada persediaan yang rapi. Penyampai yang profesional menguasai topik mereka dengan mendalam. Mereka berlatih berulang kali, mereka bersedia untuk menjawab soalan yang tidak dijangka. Penampilan diri juga penting. Pakaian yang sesuai, sikap yang positif dan senyuman yang telus memberikan impak pertama yang kuat. Tunjang E, interaksi dengan audiens. Pembentangan yang terbaik adalah perbualan dua hala, bukan monolog satu arah. Bina hubungan atau rapport dengan audiens sejak detik pertama. Gunakan nama mereka jika mungkin. Ajukan soalan retorik. Perhatikan reaksi mereka dan sesuaikan penyampaian anda. Audiens yang terlibat secara aktif akan mengingati lebih banyak daripada apa yang disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya merumuskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, penyampaian awam terbahagi kepada 6 jenis utama. Setiap satu dengan tujuan dan strategi yang berbeza. Sebagai pendidik, kita perlu menguasai semua jenis ini. Yang kedua, pengucapan awam yang berkesan memerlukan keseimbangan antara kandungan yang kukuh, penyampaian yang menarik, etika yang tinggi, keyakinan diri, dan interaksi yang baik dengan audiens. Ketiga, etika adalah tunjang. Tanpa etika, kemahiran berucap yang tinggi boleh menjadi alat yang berbahaya. Sebagai guru, kita adalah model kepada pelajar kita. Keempat, kemahiran ini boleh dibangunkan. Setiap pembentangan adalah peluang untuk belajar dan penambahbaikan. Semoga pembentangan hari ini telah memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kepentingan dan cara-cara untuk menjadi penyampai awam yang berkesan dan beretika. Bagi siapa yang ingin mendalami topik ini, saya telah menyediakan senarai rujukan lengkap pada slide ini.
Sekian, terima kasih.